Apa dia pun beria. Kalau aku kan, aku kawan je dengan dia tu. Kau tu yang jual mahal sangat. Nak kata peniaga tak juga nak macam jual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada beg hadiah sikit untuk awak. Ish, tak payahlah. Ni bukannya happy birthday to me hari ni. Dia malu tapi mahu macam tu konsep dia. Nah, kalau awak sudi. Apa tu? Oh, strawberry chocolate. Yes, so sweet. Kita bikin romantis. Jom. Sorry. Dia ni pemalu. Nanti apa-apa saya bagi feedback. Nanti strawberry lain lah pula. Durian ke musangki ke. Okay, bye. Bye, makan tau. Okay, insyaAllah. Kau patut rasa beruntung tau. Orang nak dengan kau. Tak macam aku ni. Terlalu ramai sangat nak dengan aku. Siapa tak ada siapa pun nak dengan aku tau. Sedih. Wow. Tapi aku tak ada apa-apa perasaan lah kat dia. Nak layan macam mana? Alah kau ni, kawan je lah dulu. Kau janganlah sombong sangat. Tah kau ada perasaan dengan dia kan? Kau saja je jual mahal kan? Kau jual mahal je ni. Tak ada merepek, tak ada langsung. Tengoklah si Jazli tu. Sanggup dia tunggu kau balik. Macam mana dia tahu kau ada kelas kasidah Jawab ke tak? Jawab je lah kot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak ni memang tak give up lagi Tak. Selagi awak tak terima saya sebagai kawan awak, kawan je, tak lebih, baru saya janji. Wallah. Okey. Tapi boleh tak saya nak jumpa dengan awak kejap? Saya nak kena explain dekat awak. So bila saya explain dekat awak akan faham. Dan bila awak faham, barulah awak akan ikhlas nak berkawan dengan saya. Perlu ke jumpa? Perlu. Cakap dekat depan-depan lagi senang tau. 30 minit je awak, 30 minit. Okey, saya pilih tempat yang terbuka macam kafe ke. Tak kisahlah tempat terbuka. Please. 30 minit? Lama tu.